Untuk bahagian pengenalan ini, saya ingin menjelaskan bahawa kepesatan pembangunan ekonomi memang membawa pelbagai manfaat, terutamanya dari segi meningkatkan pendapatan negara dan juga taraf hidup rakyat. Namun, pembangunan yang terlalu cepat atau tidak seimbang boleh menimbulkan pelbagai masalah. Antaranya ialah tekanan terhadap persekitaran fizikal, kerosakan alam sekitar dan juga kesan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi, walaupun pembangunan itu penting, kita perlu memastikan ia berlaku dengan seimbang supaya tidak menjejaskan kelestarian, peradaban dan kehidupan masyarakat pada masa hadapan. Kelestarian etika dan peradaban Malaysia. Yang pertama, peradaban majmuk di Malaysia telah lahirkan sebuah negara yang damai, stabil, maju dan sejahtera. Kedua, pembinaan sesebuah bangsa itu bukan mudah dan tidak dijamin berkekalan. Yang ketiga, kejatuhan sesebuah ketamadunan disebabkan keruntuhan nilai, etika, moral, adab, akhlak dan seumpamanya. Yang keempat, mantan Presiden Amerika Syarikat iaitu Obama telah potretkan Malaysia sebagai sebuah negara masyarakat Islam yang moderat dan maju. Yang terakhir, rakyat perlu sentiasa memahami, prihatin serta insaf dan secara sedar merancang dan laksanakan institutional reform dan inisiatif demi pastikan Malaysia terus unggul. Untuk bahagian kedinamikan etika dan peradaban Malaysia, kita boleh lihat bagaimana masyarakat kita berkembang melalui beberapa fasa penting. Pertama, Malaysia menjadi gelanggang pertemuan antara pedagang luar seperti China, India dan Barat. Pertukaran produk ini juga membawa masuk budaya dan nilai baru. Kemudian, melalui zaman prakolonial, kolonial dan pasca kolonial, masyarakat kita berubah menjadi masyarakat yang plural yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya. Peristiwa 13 Mei dan pelaksanaan DEB pula menjadi titik perubahan besar yang membantu mengurangkan jurang sosial dan memperkukuhkan perpaduan rakyat. Akhir sekali, nilai sivik sejagat semakin terbentuk, di mana perbezaan etnik tidak lagi menjadi isu utama dan kita mula berkongsi nilai hidup bersama seperti toleransi, hormat dan keadilan. DEB pemakin sharing poverty gagal shared prosperity. Mari kita lihat poin pertama. Kejayaan awal dalam pembasmian kemiskinan atau sharing poverty. Dasar ekonomi baru, DEB, telah ditetapkan untuk menyusun semula masyarakat melalui peningkatan akses kepada pendidikan, pekerjaan dan pemilikan. Sejak 1970-an lagi, DEB memang terbukti berjaya membendung kemiskinan dan hasilnya, kita telah berjaya melahirkan masyarakat kelas menengah yang lebih besar. Namun cabaran timbul pada poin kedua, kegagalan utama dalam shared prosperity. Walaupun kita berjaya dalam pembasmian kemiskinan, DEB gagal mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang adil dari segi pengagihan. Data menunjukkan pengagihan pendapatan, harta dan equity kekal tidak seimbang. Kegagalan ini menyebabkan golongan B0 atau B40 iaitu golongan berpendapatan rendah terus membesar kerana DEB gagal mengangkat mereka ke kelas menengah. Kegagalan mengagihkan kekayaan ini telah melahirkan keresahan politik dan memicu gerakan reformasi sejak tahun 2000-an. Malah, model pembangunan dalam RMK11 yang mementingkan pendapatan per kapita tinggi dilihat mengabaikan B40 dan golongan terpinggir. Ini membawa kita kepada poin ketiga, matlamat baru pembangunan negara. Akibat keresahan rakyat, timbul keperluan untuk menjadikan shared prosperity sebagai matlamat pembangunan negara yang utama. Selepas PRU 14, fokus kini adalah untuk mendahulukan kebajikan rakyat dan memastikan kemakmuran dapat dirasai oleh semua golongan. Seterusnya, hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban. Terdapat 3 isu utama yang menyumbang kepada kemerosotan peradaban masyarakat di Malaysia. Yang pertama, defisit sosial. Isu ini muncul apabila jurang antara golongan miskin dan kaya semakin luas. Selain itu, peluang pendidikan serta kesihatan juga tidak seimbang yang akhirnya mewujudkan ketidakadilan sosial. Keadaan ini turut melemahkan perpaduan dalam masyarakat kerana wujudnya rasa terpinggir dan tidak puas hati. Yang kedua, kelemahan dalam tadbir urus dan pembangunan. Apabila keadilan dan integriti semakin merosot, ia menjejaskan keyakinan rakyat terhadap institusi. Dan dalam masa yang sama, sentimen etnik dan agama sering dimanipulasi oleh media sosial sehingga menimbulkan ketegangan sosial.
Apabila kepercayaan terhadap institusi menurun, masyarakat menjadi lebih skeptikal dan sukar bekerjasama ke arah pembangunan negara. Dan isu yang ketiga ialah black economy dan rasuah. Ini merangkumi aktiviti seperti perdagangan manusia, judi, dadah dan pelacuran. Selain itu, kewujudan pekerja asing tanpa dokumen juga mencetuskan risiko jenayah dan masalah keselamatan. Semua ini bukan sahaja merosakkan etika masyarakat, tetapi turut mencemarkan imej negara di peringkat global. Kesimpulannya, ketiga-tiga isu ini memberi kesan besar terhadap kelestarian etika dan peradaban. Jika tidak ditangani, ia boleh menjatuhkan mutu moral masyarakat serta mengancam pembangunan negara pada masa hadapan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bagaimana etika dan peradaban memainkan peranan dalam memastikan kelangsungan dan kestabilan negara kita. Yang pertama, pengukuhan aspek pembinaan negara bangsa dan perlembagaan persekutuan sangat penting. Apabila kita memahami perlembagaan dan identiti negara, ia membantu mengukuhkan kestabilan politik dan sosial. Ini memastikan rakyat hidup dalam keadaan yang teratur, hormat antara satu sama lain dan mengetahui tanggungjawab sebagai warga negara. Yang kedua, tadbir urus yang baik dan pembangunan berkualiti akan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Apabila kerajaan mengurus dengan telus dan cekap, rakyat akan rasa lebih selamat dan yakin. Pembangunan yang dirancang dengan baik juga menyatukan masyarakat sebagai semua kaum dapat manfaatnya sama. Ini dapat menguatkan lagi kesepaduan nasional. Yang ketiga, perancangan masa depan juga sangat penting. Antaranya termasuk wawasan kemakmuran bersama, RMK12 dan pembangunan lestari. Kesemua inisiatif ini bertujuan memastikan kemajuan negara berlaku secara seimbang. Selain itu, aspek kesepaduan nasional dan perpaduan negara terus diberi keutamaan supaya kita mendapat hidup yang harmoni. Perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia juga membantu dunia memahami nilai dan identiti kita sebagai sebuah negara yang majmuk. Kesimpulannya, kelestarian etika dan peradaban bukan hanya tentang nilai tradisi, tetapi ia adalah asas penting untuk negara kita terus aman, stabil dan maju. Dengan pelbagai gabungan perlembagaan, tadbir urus baik dan perancangan masa hadapan, Malaysia dapat mencapai pembangunan yang berterusan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isu semasa yang memberi cabaran kepada kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Isu ini dapat dilihat melalui beberapa aspek penting dalam masyarakat kita. Pertama, etika digital semakin merosot apabila penyebaran fitnah dan bully cyber kerap berlaku. Ia menunjukkan kurangnya adab dalam penggunaan media sosial. Kedua, isu integriti seperti rasuah dan salah guna kuasa menjejaskan keyakinan masyarakat terhadap institusi dan sistem tadbir urus negara. Ketiga, kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar juga menurun. Pencemaran sungai dan pembuangan sampah merata menggambarkan sikap tidak bertanggungjawab terhadap kelestarian negara. Akhir sekali, identiti budaya dan perpaduan turut terjejas apabila sebahagian generasi muda kurang menghargai warisan tempatan, manakala salah faham antara kaum meningkatkan sensitiviti sosial. Kesimpulannya, semua isu semasa ini mengancam kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Oleh itu, usaha bersama amat diperlukan untuk mengukuh adab digital, mengukuhkan integriti, meningkatkan tanggungjawab terhadap alam sekitar serta memperkukuhkan perpaduan masyarakat demi kelestarian masa depan. Secara kesimpulan, dapat kita lihat bahawa cabaran utama negara pada masa kini ialah usaha untuk mempertahankan kelestarian etika dan peradaban dalam arus pembangunan yang semakin pesat. Walaupun kita bergerak maju dari segi ekonomi, nilai moral, adab dan identiti nasional perlu terus dipelihara agar Malaysia kekal stabil, sejahtera dan berdaya saing. Oleh itu, tanggungjawab untuk memastikan kelestarian ini bukan hanya terletak pada kerajaan semata-mata, tetapi juga melibatkan kerjasama sektor swasta, NGO, institusi pendidikan dan seluruh masyarakat. Pendidikan nilai dan kesedaran etika perlu terus diberikan secara berterusan supaya kita dapat membentuk generasi yang lebih bertanggungjawab dan juga berintegriti. Akhir sekali, hanya melalui usaha bersama dan juga komitmen yang berterusan, barulah kita dapat memastikan etika dan peradaban Malaysia terus dipelihara dan kekal relevan untuk masa hadapan. Sekian, terima kasih.